Kementerian Perpaduan Negara tidak akan berkompromi dengan mana-mana bentuk provokasi yang dilakukan dengan niat jahat untuk memecah belahkan rakyat. Timbalan Menterinya Yunes Warren Ramaraj berkata, perpaduan negara bukan bahan mainan politik, apatah lagi alat untuk meraih perhatian atau sokongan. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata pihaknya memandang serius perkembangan mutakhir yang menunjukkan peningkatan kandungan berunsur provokasi berkaitan kaum dan agama yang berpotensi menggugat keharmonian serta ketenteraman masyarakat. Tegasnya, polis perlu mengambil tindakan keras terhadap individu yang didapati mengancam keselamatan awam melalui kenyataan atau kandungan yang boleh mencetuskan ketegangan antara kaum dan agama. Beliau turut menggesa Jabatan Peguam Negara mendakwa dan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang terbukti menggugat keharmonian masyarakat. Ujarnya, peruntukan undang-undang sedia ada perlu digunakan sepenuhnya termasuk Akta Hasutan 1948, Seksyen 298A Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, SOSMA dan POKA. Kata Yunes Warren, pemantauan terhadap kandungan media sosial juga perlu diperkukuh melalui pendekatan lebih agresif dan proaktif. Katanya, Kementerian Perpaduan komited untuk berperanan sebagai pemudah cara dan pengantara antara agensi dalam memastikan sebarang isu sensitif dapat ditangani secara teratur dan berkesan.